Makanan Korea RM9.90. Siapa cakap makanan Korea mahal? Korang kena datang sini. I bukan dekat stesen minyak, tapi I nak bawa korang restoran Korea yang sedap dekat Johor. Jom. Nama restoran ni Meat Hanok, betul-betul dekat Petron Kota Masai. Restoran ni cantik guys. Kalau korang tengok restoran ni banyak spot-spot untuk korang OOTD. Korang jangan takut nak masuk sebab makanan dekat sini murah. Lagi satu, I suka kawasan ni macam privacy tau. Jadi kalau korang nak makan ramai-ramai dengan kawan-kawan pun best. Jom I terus pergi dekat apa yang special. Korang tahu tak? Pukul 12 sehingga 5 petang ada set lunch RM9.90 je. Korang boleh pilih nak noodles ataupun bibimbap. Air soft drinks RM3.90 and ada juga purchase with purchase. So I order sliced beef bibimbap. Purchase with purchase I ambil wafer mini ice cream ni RM5.90 je. Lepas tu add on apple fruity. Puas hati sangat korang tengok portion dia. Besar kan? Bibimbap banyak. Memang berbaloi dan kenyang. Kalau korang peminat noodles, dekat sini ada juga. Sama ada sweet noodles ataupun spicy noodles. Chicken wing pun boleh pilih. Korang nak garlic sauce, original ataupun macam I ambil ni sweet chili chicken wing. Korang takut nak masuk sebab mahal? Guys, korang kena datang sini. Ada bawakan RM9.90 makan kenyang. Tak sampai pun RM20 kalau korang nak purchase with purchase. Jangan lupa datang Meat Hanok.